Assalamualaikum. Dalam video lepas, kita dah jelajah keindahan Bandar Niko. Kali ini, kita akan lari sekejap dari hiruk-pikuk bandar menuju ke tempat yang lebih damai dikelilingi alam semula jadi yang memukau. Bunyi deruan air dan udara segar yang menenangkan. Jom ikuti travelog kami. Selamat pagi. Sekarang kita nak sedia keluar untuk menjelajah lagi Niko. Aku akan ajak korang lagi, insyaAllah. And macam biasa, tiap-tiap pagi aku akan amalkan extend 2 biji untuk kasih tenaga. Ni dia, tempat Singapura jual. Okay, ni memang umur dah setengah abad ni. Kita nak kena jaga makan dengan suplemen macam ni untuk bantu sentiasa kasih tenaga. Unsur bukan tenaga saja. Extend ni dibuat daripada standardized fenugreek, right? Jadi dia buat aku punya badan dapat kawal keradangan. Badan ni radang bila dah tua-tua ni kan. Macam senang sakit sana sengal sini. So dia bantu. Yang Extend Plus pula ni baru kita launch. Korang support lah My Luster. Jadi kita boleh buat apa rancangan-rancangan macam ni lebih lagi kan. Ni kita baru launch. Ini juga dapat membantu tahap testosteron untuk lelaki. Dia jelly sedap. Lepas ni, pasal hari ni aku nak jalan dalam mungkin 8 km ke. Mungkin insyaAllah. Macam semalam kita dah, aku dah cover semalam total maybe 8 km juga. Very close. Maybe today 10 km. Okay, jom ikut kita pergi tempat jauh lagi, tempat dia Lake Chenjugi. Hari ni insyaAllah aku ingat nama-nama, bukan macam semalam. Semalam dah tidur sedap. Jom. Alhamdulillah guys, hari ni cuaca menyebelahi kita lagi. Alhamdulillah. So the sun rise direct lepas situ. Inilah hotel yang aku duduk ni. Cantik kan? Pagi sinaran cahaya ni memang cantik lah. Sekarang kita keluar, kita turun lagi. Jalan dalam 1.5 km agak-agak untuk pergi ke stesen bas. Stesen kereta api semalam tu. Sebab the Tobu bus ambil kita daripada situ, jalan naik atas terus pergi ke Lake Chujenzi. Dia jalan berseliku-seliku nantilah ke ujung. And ni baru pukul 8 pukul 8:04 minit. Matahari dah tinggi macam itu. Panas terik. So kita jalan. Tengok, imagine kalau kita duduk sini tenang tepi bukit-bukit, bersih. Dia punya udara fresh lah. Seriously cakap fresh. Sini very fresh pasal pokok-pokok dia sejuk. Sekarang temperature dalam, aku rasa dalam 12-13 gitu. So quite okay. I'm wearing this, good enough. Dalam ni kirakan inner, outdoor punya inner. So dia tahan sejuk sedikit dengan t-shirt My Style. Yes. Ini t-shirt My Style baru, kita punya logo. Okay, siapa nak beli t-shirt My Style, pergi tempat www.mystyle.com. Situ pun kita ada jual kita punya e-book. Yang e-book ni kita punya digital produk baru, di mana every trip kita akan buat itinerary dan juga fotografi-fotografi yang cantik lah. So you all boleh download. Murah saja, sekarang RM5 kan. Sekarang kita ada special punya price RM5 saja. Download untuk enjoy lah. Dengan itu you all dapat support kita juga kan, insyaAllah. Jadi dengan support tu semua kita dapat keluar, bawa korang sama-sama lagi tengok lebih banyak tempat di bumi yang indah. Right, so hari ni aku ajak korang semua ikut aku pergi ke Lake Chuzenji. Dengan Kegan Fall dengan Chuzenji ni. Chuzenji dia kirakan the favorite punya spot lah. Turis datang sini day trip daripada Tokyo ke Nikko, naik bas Tobu ni terus pergi ke lake tu. Nanti aku tunjukkan korang. Jom sama-sama kita pergi menurut ke bumi Jepun pula ni.
Bandar Niko ni walaupun kecil, ada police station, ada bomba, so terjagalah and very clean. So kita naik bas di Tobu Niko Station ni. Tapi sekarang ni for Chuzenji Onsen, World Heritage Sightseeing, situ for Yumono Onsen. So kita kena tengok mana yang kita nak queue. Aku not sure. I think to be safe it is the Chuzenji lah. Nanti aku tanyakan. This is Riku. Dia tunjukkan aku macam mana nak naik bas. Dah berhenti ke bus stop 37. Dia nak pergi camping satu malam. So dia turun one bus stop sebelum aku. Riku. Guys, Riku pun ada YouTube channel Riku Solo Camping. So YouTuber dengan YouTuber pergi sini.登録してくれました。 Dia cakap Jepun, aku cakap orang putih. So dia YouTube Riku Solo Camping, my YouTube My Style, Malaysia Singapore. Nice. Okay, bas dah sampai. Kita nak naik bas kat sini. Doorway Suika Pasmo. So aku tunjukkan ini je lah. Okay. So guys, kita kalau datang awal kita boleh dapat seat lah. Kalau kita lambat dia penuh. Dia memang queue dia memang panjang sekali. So aku dengan Rico, kawan baru ni, kita cuba cari tempat, because he's gonna stop like one stop before me. Jarak dari Bandar Niko ke air terjun Ryuzu lebih kurang 26 km. Kalau naik bas, perjalanan ambil masa sekira 1 jam 15 minit sebab ada banyak perhentian ditambah pula dengan jalan berbukit dan berliku. Hey guys, jalan dia dah mula berpusing-pusing, bengkut-bengkut sebab dia panjang gunung kan. Dia bukan bukit, dia gunung. Gunung yang pendek lah, tapi gunung berapi lah. Some of them masih aktif I think. Okay, kita dah sampai ke Ryuzu Fall ni. Bus stop dia 37. So kalau naik bus 2C kan, berhenti bus stop 37. Ni dia bus dia. Bila kita turun, kita mesti tunjukkan Niko Pass lagi dengan the bus driver. Jadi ni proof yang kita ada. Tak payah bayar lah, kita dah beli ni semua. So tengoklah ni keindahan. Itu hari ni cloudy sikit lah. Sampai sini dah cloudy, itu dah gunung tu. And kita jalan ke Ryuzu Fall. So ramai orang nak pergi Ryuzu Fall dan I think diorang pun nak pergi trekking juga. So I gotta chase them up. Tengoklah ni keindahan dia punya autumn season. Dia punya daun-daun pun memang dah tukar warna. Masya Allah. Ryuzu Fall ni cantik juga. Dia memang tempat turis melawat. Cantik. Inilah the reason why kita datang during autumn. Sebab pokok-pokok dia semua daun-daun dia dah mula berubah jadi kuning, merah. Yang hijau-hijau pun dah hilang lah sebelum dia gugur macam ni. Itu yang buat warna dia cantik. Di sini kalau nak beli-beli barang boleh. Di sini makan susah sikit lah. Sebab tadi aku bawa bekal. Kita cuba pergi belakang. Oh, inilah autumn ni warna. Okay, sini tempat Ryuzu Fall. Memang cantik sekali tempat dia.
It's really a touristy destination, and sini belakang dia punya cafe. So kalau kena masuk cafe dia, baru nampak dia punya viewpoint cantik sini. Ini dah begitu ramai orang ambil gambar. Semua orang beratur nak ambil gambar tempat sini. Memang cantik. During fall, menarik sekali. Okay guys, aku berhenti kejap. Order cafe latte coffee shop ni, dengan aku nak cuba this red bean punya donut. Macam sedap itu red bean donut dia. Aku tadi ambil gambar dengan nenek ni. Teringat aku, arwah ni tak bayar aku. So umur dia 92 tahun. So sengaja aku rekod kat sini, nak masukkan dalam video. Nenek Jepun. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita cuba minum dulu latte. Ini masih tempat cafe yang Ryuzu Fall. Aku belum pergi trekking lagi. Sekarang dah cuaca dah mendung, awan dah makin banyak, but belum hujan lah. Bismillah. Memang sedap. Kita cuba dia punya donat ni, dalam dia ada filling red bean. Bismillah. Macam donat Melayu kita lah. Dalam red bean, manis. Sedap. Okay, kita mulakan kita punya trek to the Sengohara Marshland, insyaAllah. I think probably about another 1 km up. Tapi aku tak sangka kena panjat. Tak apa, I will take this challenge. Kita akan panjat trekking ni. Sebab kat Singapura, kat Malaysia kita tak dapat macam ni. Cantik kan suasana ni. Sekarang kita berada di 1,355 meter atas paras laut. Dan we are at the highlands. Inilah Ryuzu Fall daripada atas. So daripada atas ni, dia terus pergi ke lake. Itu lake Chuzenji. Kita mula trek tepi sungai ni. Hopefully sampai ke Sengohara. Ramai orang trekking tempat sini. Cuaca pun cantik actually. So kita kena spend mungkin lagi 4 jam baru boleh balik ke Kegon Fall agaknya. Tak tersempat tak nak pergi Kegon Fall. Guys, baru jalan sikit saja, belum. I still got a lot to cover tau. Tapi aku mesti berhenti sebab aku nak belanja korang. Wah, fall ni. You just look at this. I'm gonna go turn around 360 degrees. Masya Allah. This is still the Ryuzu Fall. Aku akan trek lagi mengikut tepi jalan sungai. So from the map is very easy. Ramai orang jalan. Sampai aku rasa maybe about 1 km or 1.5 km, dan kita boleh sampai ke the Sengohara punya marshland. Masya Allah, baru jalan sikit dah nampak macam gini. Kena berhenti-berhenti ambil gambar. I spend a lot of time. Aku rasa hari ni agaknya pergi trekking je, tak sempat nak pergi tempat Kegon Fall, because Kegon Fall is very common, banyak orang pergi sana. So yeah, come with me. Aku bawa korang semua ikut aku, jom. Tempat ni Masya Allah cantiknya. Waterfall kecil. Masya Allah.
Aku belum sampai Senggahara punya wetlands lagi. Dah cantik sangat. Every time aku stop, I take about 20 minutes untuk ambil gambar, ambil video. Because aku nak really share dengan korang, korang ikut aku kan, tenangkan aku in this trip. So I want to make sure you all rasa apa yang aku nampak. But the best, datang sini satu hari, insyaAllah ada rezeki, sihat, enjoy it yourself. Scenic walk across open fields. So kita akan teruskan jalan ke sana. Sini juga dikatakan ada beruang, tapi aku rasa dia more inland lah. Sebab sini semua dikelilingi oleh gunung-gunung, bukit kan, hutan. Diorang hutan bukan macam hutan kita tempat Malaysia, heavy kan. Penting ni. Jadi dia boleh nampak visibility jauh lah. Memang seronok. Jalan sorang-sorang is very safe juga. Actually bukan sorang, ramai orang lalu dalam sini. Dan ramai orang pergi hiking juga. Jalan-jalan mesti ada geng ni, nampak depan. Tak nampak depan, nampak belakang. Masih dia udara nyaman sekali, very fresh. Tenang. Bau pun bau-bau hutan. Bau alam semua jadi. Bukan bau exhaust fume. Bukan bau kentut orang. Memang nyaman sekali. Sihat macam tu. Tiba-tiba aku rasa macam muda balik 30 tahun Jalan tempat sini pun nak kena hati-hati. Sebab aku baru nampak ular tadi. Just about 1 meter away from me. Baru nak keluarkan kamera, dia dah masuk dalam semak-semak. Tapi memanglah haiwan liar semua ada sini. So kita jalan, bawah pun kena tengok juga. Macam gini. Sini tempat foto spot. Ada bau-bau macam tanah liat gitu. And ada bau-bau dia punya sulfur juga. Sebab gunung-gunung ni masih aktif tau. Ada certain of the gunung volcano. Kita jalan sebelah sana, ramai orang sini. Ni adanya marshland. Ramai orang jalan sini. Okay, trafik dia jalan. Faham? やめた方がいいよ。こんにちは。 Konnichiwa. 疲れてる。Halo. Hello. Hello. Ada excursion tau. Sekolah punya budak excursion, cikgu dia kat depan bawa. Konnichiwa. 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 Yeah. Konnichiwa. Ini the Senjogahara punya wetlands juga. Tengoklah berapa luasnya Senjogahara punya wetlands. Sekarang dah pukul 1:30. Tapi nampak macam pukul 4 petang tempat kita. And inilah gunung dia. It's a beautiful sight. Sebab tu ramai orang-orang tua yang retirees, diorang suka hiking kat sini. Ni semua retirees, umur 60-70 tahun. Still very healthy. InsyaAllah satu hari kita pun nak macam itu juga. Okay guys, finally aku dapat rehat sekejap. Tadi banyak budak-budak sekolah jalan, so diorang bising sedikit. So aku nak belanja korang gunung tu. Aku tak tahu nama dia. Maybe that is the active volcano yang dia meledak dulu. And then dia jadikan Lake Chuzenji. Yeah. Kalau fotografer datang sini, spend one whole day untuk really relax and enjoy the place. Kalau jalan gitu saja, dan hikers won't be enjoying kan. So cantik memang, ramai orang. Track dia is very easy. Jalan panjat tak ada panjat banyak sangat. So memang cantik, nampak kan? It's beautiful. So enjoy the view.
patah balik because it's a big round and I don't think I have time nak kerjakan bas. Keegan Fall yang famous sangat tu, tak tersempat ke tak? Kalau bas tu cepat datang, mungkin sempat singgah ke Keegan Fall, tengok saja. Tapi orang selalu pergi ke Keegan Fall lah, so it's very common. And Senogara ni lagi cantik untuk kita hiking dan menikmati alam semula jadi. Serious photographer? Yes, this is the place for you. Wildlife photographer. And most of them diorang dah retire tau. Ni macam diorang hobi lah. Okay, kita dah sampai tepi jalan. Ada bus stop nombor 39, Alhamdulillah. So tu pasal tadi aku turun bus stop 37 kan, ni 39. Ada kedai, ada toilet, dah buat hajat tadi semua. Kita naik bas, kita cuba turun dekat Keegan Fall, singgah sekejap, tengok Keegan Fall tu, tak turun bawah lah, daripada atas mungkin. Kita balik to the temple, the shrine, yang Shogunnya shrine tu. Dalam perjalanan balik naik bas ni, duduk depan memang rasa seram sedikit sebab lalu jalan berliku di lereng bukit. Tapi bila tengok pemandangan yang cantik, terus hilang rasa takut. Aku dah sampai balik ke Nikko train station. Aku tak jadi pergi Keegan Fall dan tak jadi pergi the temple shrine tu sebab dah petang. Dah tutup agaknya. Lapar, cari makan dulu. Kita pergi tempat yang Muslim friendly punya cafe tu lagi lah. Tu dia. Hari ni kita rehat sekejap, rehat awal sikit malam lah. Kaki dah merengap-merengap. Hari ni aku rasa jalan about 10 lebih 10 km juga. Semalam aku jalan about 13 km from my Garmin. Hari ni mungkin about 10 juga. Kurang sikit daripada semalam. Oh, tapi malangnya hari ni dia tutup. Close today pula dia cakap. So terpaksalah balik pergi Family Mart. Cari apa yang ada. Telur ada, rebus telur lagi. Makan apa yang ada, janji kenyang lah. Sampai di sini sahaja video kami pada kali ini. Dan terima kasih menonton hingga ke hujung video. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan share channel kami.